Hai semua, so ini adalah antara beberapa jenis durian yang saya beli dan saya bungkus dalam bentuk bekas lah, untuk dibawa balik dan tidak makan di dusun lah ataupun di gerai. So yang ni, so saya mulakan daripada ni. Yang ni adalah durian D11. Okay, ini durian D11. Kemudian ni durian D15. Kemudian ni durian Capri, durian udang merah, durian D24, dan ni adalah durian holo. Okey, durian holo. So ada 6 jenis lah durian yang saya beli dan saya bungkus dan dibekaskan. Merujuk kepada video yang bahagian yang pertama yang saya post pada hari ini. So antara banyak-banyak jenis durian ni, mana yang saya tertunggu-tunggulah untuk beli dan makan. Sebab di balik pulau ni dia ada banyak jenis. Antara banyak jenis durian di balik pulau ni, antara yang saya tunggu-tunggu dan saya haraplah benda ni saya akan dapat rasalah setiap tahun ataupun ni, adalah durian udang merah balik pulau. Dia tidak warna kuning, dia orange sedikit, tapi dia tidak terlampau terang lah. Okay, so yang ni saya baru dapat tadi dan saya beli dalam bentuk bekas lah dan tidak beli secara timbang. Selain daripada udang merah, antara durian yang saya tunggu-tunggu sekali adalah durian Capri. Kalau tengok daripada ni, dia lebih kepada nampak macam durian kampung biasa, tapi durian Capri ni luruhnya adalah pada awal musim. Jadi pada akhir bulan 6 ni, ataupun sekarang hari ni adalah 26 bulan 6, durian Capri ni sangat sukar ditemui lah. Cuma rezeki saya pada hari ni, saya dapatlah 2 biji dan saya boleh timbang lah. Dan pada awal musim pertengahan bulan 5, durian Capri ni harganya mencecah RM35 per kilogram. Jadi hari ni bulan 6 saya dapat RM15 per kilogram. Cumanya saya cuma dapat yang bersaiz kecil saja. Kemudian bagi durian lain, bagi D15, so durian D15 ni adalah durian yang banyak luruh pertengahan musim. Jadi bila pertengahan musim ni, ada banyak lagi jenis-jenis durian yang luruh sama dengan D15. Jadi harga dia yang saya dapat ni adalah bawah daripada RM18 per kilogram. Kemudian durian D11. Durian D11 adalah durian yang antara durian awal yang luruh. Jadi pun durian D11 pun semakin sedikit lah. Cuma durian D11 ni masa luruh harga dia mahal, berbanding dengan harga sekarang yang kurang daripada 18 kg. Kemudian durian D24, yang ni balik pulau, saya dapat ni tadi pada harga RM20 per kilogram. Dan ni adalah holo. Okey, sebelahnya adalah holo. Okey, yang ni D24, yang ni adalah holo. Okey, so holo ni pula saya dapat lebih kurang RM20 per kilogram. Cuma kali ni holo yang saya dapat ni adalah bersaiz kecil. Pada segi rasa, kenapa saya nantikanlah durian udang merah balik pulau. Walaupun ada banyak jenis durian di Malaysia ni yang menggunakan nama menggunakan nama udang merah. Contohnya di 13 Johor dia panggil udang merah. Durian Thailand juga ataupun dipanggil udang merah, dipanggil mozzarella cheese yang tengah viral ketika ini. Itu adalah yang berbeza lah dengan udang merah di balik pulau. Dan udang merah di balik pulau ni, kalau ikutkan pada hari ni, dia punya ni adalah sudah hampir kepada pertengahan musim lah. Jadi dia punya rasa, tekstur je, semuanya adalah lembut macam aiskrim lah. Berkrim, lembut, halus dan macam aiskrim kalau kita makan dia. Kalau Capri pula, duriannya walaupun berwarna putih dan hampir boleh dikatakan dia sudah sampai ke akhir musim lah dan susah dicari. So dia punya rasa lah adalah, walaupun dia berwarna putih, isi dia tebal, dia punya tekstur dia pekat, likat dan padu. Dia manis-manis pahit. Itu sebab tu dia ada penggemar tersendirilah bagi Capri. Di 24 pula, dia punya isi pun tebal
tak jauh beza pun dengan durian Capri ni. Tapi di 24 ni dia adalah berlemak-lemak sikit. Saya pernah rasa yang Penang, yang saya pernah rasa di 24 Pahang pun, dia punya rasa tak jauh beza pun. Mungkin harganya sajalah. Mungkin Pahang dengan Pulau Pinang ni berbeza sikit. Mungkin di 24 ni banyak, bukan di Penang. Jadi harga dia kadang tinggi, kadang rendah, ikutlah dia punya jumlah yang luruh. Bagi durian Holo, so dia kekuningan sedikit, cuma dia tidaklah terlampau terang sangat. So yang ni saya beli dalam bentuk timbang ni. So cuma saiz durian Holo ataupun labu ni dia tidaklah besar, jadi dia satu bekas ni tidaklah penuh. Dan dia punya rasa lemak-lemak manis, dia tak jauh sangat beza. Cumanya kalau tanya saya, Holo lagi sedap lah daripada di 24. Kemudian adalah durian D11 dan durian D15. Okey, sebab durian D15 ni luruhnya pertengahan musim, jadi harganya tidak tinggi lah. Biasanya memang bawah daripada RM20 lah. Termasuklah D14, D18 dan D yang selebihnya pun di bawah RM20. Cumanya daripada segi rasa ni, dia ada rasa tersendirilah. Dia lemak-lemak manis, cuma dia tidaklah terlampau tebal. Isinya yang tebal, bijinya yang kecil, tapi dia tidaklah, dia punya tekstur dia taklah halus macam durian udang merah. So bagi di 11 pula, di 11 ni banyak luruh di awal musim. Jadi daripada segi harga, dia memang nampaklah dia punya harga tu agak mahal lah di awal musim, sebab banyak durian yang lain tidak luruh. Jadi dia akan menguasai lah antara durian yang menguasai awal musim selain daripada Capri. Di 11 pun harga dia agak mahal, cuma dia tidaklah rasa sesedap macam Capri. Capri lagi, bagi saya lagi padu lah rasanya. Okay, so saya dah dapatkan lah. Ini antara dua durian yang saya tertunggu-tunggu jugalah setiap musim. Okay, berbanding dengan Musang King, dengan Blackthorn, udang merah dan Capri ni antara durian yang saya akan carilah dan banyaklah makan, sebabkan dua-dua ni ada rasa yang tersendiri. Okey, selamat menonton dan kita akan pergi jugalah kepada bahagian yang seterusnya, dan saya akan fokuskan selepas ni adalah gerai-gerai yang saya biasa kunjungilah semasa musim durian di balik pulau. Selamat menonton dan terima kasih.